Baru nak mengislamkan orang Islam. Islam dah tetapi tidak mengamalkan Islam. Kuliah bagai nak rak di masjid. Nak ayat siapa dia? Nak ayat siapa? Nak eret orang Islam di luar sana supaya mari masjid. Kuliah bagai nak rak. Nak ayat ke dia? Nak suruh orang Islam di luar sana mari-mari semaya Jumaat. Kuliah bagai nak rak. Ceramah kata riti. Nak ayat siapa dia? Nak ayat kepada orang Islam supaya turut dan ikut ajaran Islam. Bukan nak ayat ke acung Ramasami lagi. Dia kata hari ni kita berhadapan nak mengislamkan orang Islam. Islam dah, tapi tidak mengamalkan Islam melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hari ni kita lihat generasi kita bagaimana keadaan. Seorang suami, dia nak merealisasikan kata cinta dia kepada seorang manusia perempuan bernama isteri. Dia sanggup kerja membanting tulang. Turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi. Tak kira hujan, panas, ribut. Kena marah kalau kerja pejabat, kena marah, koboh, kogam dia, tak kisah. Sehingga dia menggadaikan diri dia, mengorbankan diri dia. Janji apa? Untuk dapatkan sedikit keuangan untuk membahagiakan seorang manusia yang bernama isteri, lebih-lebih lagi kalau ada anak. Tak payah kata I love you. Memadai dengan usaha dan kita tengok kerja dia hari-hari itu menunjukkan dia cinta dan kasih kepada kita. Siapa satu labor, 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat. Tak ada kita sebut berapa berat, dia buat balik dah berat. Sehingga kita 90 ya berat, tangan 2 ya berat, di telinga 2 ya berat. Pas kita sendiri pula 90 berat, kali capur berapa berat. Dia tok laki bahaya kecil manis, kau kecil, kau kecil, kau kecil, kau kecil. Keluar apa tak zik. Tidak I love you lagi secara tu. Tak I love you lagi. Tak payah duk kata I love you. Kalau bos kadang kata I love you tapi kedekut bangang dengan bini. Bini orang lain sedia maklum. Kecek 2 patah gitu gini gitu gini. Tapi alangkah comel lotenya. I love you, I love you. Lepas tu kita merealisasikan I love you kita dalam bentuk tindakan. Gitu amor ayat atas masjid. Memang kita kena buat majlis rasul. Acuh boleh nak ayat masjid pada Pak Ahmad tiap-tiap malam selawat. Tu imam amor umum dia kata start masuk 1 Rabiul Awal, jangan tinggalkan begitu. Selepas sembahyang Isyak pastikan kita berselawat pasal bulan berselawat. Tapi berapa persen? Sembahyang jemaah berapa persen yang hadir? Untuk sembahyang Jumaat Maghrib Isyak. Kita nak merealisasikan sunnah Rasulullah sembahyang Jumaat. Ini benda yang kita perlu fikiri, seperti yang Dr. Ridwanti Royak. Dr. Ridwanti Royak ketika hamba forum dengan dia, tidurlah di satu hotel yang sama. Malam ni forum, pagi esok ke ada breakfast, makan turunlah pagi. Hamba pun makanlah dengan dia. Sembel-sembel dia kata ke dia, Ustaz Muhtar dia kata, anta tahu tak dia kata, anta sedar ke tak? Hari ni kita bukan nak mengislamkan orang kafir. Hari ni kita bukan nak islamkan Acun dan Ramasami. Maksudnya ya, kenapa dia hujung jatuh dia nak ayat? Dia kata sebenarnya hari ni Ustaz Mukhtar ceramah kata giti dan siapa dia pun ceramah berkuliah dan bagai-bagai lagi nak mengislamkan orang Islam. Bukan nak mengislamkan orang kafir lagi, acung Ramasami dia. Baru nak mengislamkan orang Islam. Islam dah tetapi tidak mengamalkan Islam. Kuliah bagai nak rak di masjid. Nak ayat siapa dia, nak ayat siapa?
Nak eret orang Islam di luar sana supaya mari masjid. Kuliah bagi nak ayat ke dia? Nak suruh orang Islam di luar sana mari-mari semaya Jumaat. Kuliah bagi nak ceramah kata riti. Nak ayat siapa dia? Nak ayat kepada orang Islam supaya turut dan ikut ajaran Islam. Bukan nak ayat ke acung Ramasami lagi. Dia kata hari ni kita berhadapan nak mengislamkan orang Islam. Islam dah, tapi tidak mengamalkan Islam melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hari ni kita lihat generasi kita bagaimana keadaan. Pagi tadi pukul 9 sampai pukul 10.30 Ambo ceramah, ambo ada kuliah bulanan, kuliah duha di Masjid Cempaka. Habis 10.30 ambo berungga pergi ke sekolah menengah Sering Kuala Lumpur. Kerana dia buat ceramah motivasi. Tajuk dia cukup hebat. Dia kata ibu bapa yang cemerlang, anak akan jadi anak yang ibu bapa yang hebat. Ibu bapa yang hebat akan lahir anak yang cerdik dan gemilang, cemerlang. Ibu bapa yang hebat. Lihat saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dia jadi nabi dan menjadi manusia agung, menjadi ikutan seluruh makhluk. Padahal lihat saja siapa dia ibu dia, siapa dia ayah dia. Nak lahirkan anak yang hebat mesti mari daripada ibu yang hebat. Nak lahir anak yang hebat mesti lahir daripada ibu yang hebat. Logik di akal ada ibu-ibu yang ada depan apa? Puspanita. Kalau kilat kereta Proton Saga akan tubik kereta ke dia. Kalau kilang Proton Saga akan tubik kereta Proton Saga, dia tak akan tubik kereta Mas. Dia tak akan tubik kereta Volvo. Pasal kilat tu kilat Proton Saga. Siapa yang kilangnya? Yang Allah Ta'ala bagi kilangnya ialah manusia yang bernama ibu. Siapa ibu? Mari daripada Hawa, manusia yang bernama perempuan. Alangkah comel lotenya kalaulah boleh kita kumpulkan seluruh ibu yang ada pasir putih ni. Biar pakak mari dengar belaka. Kerana bermula daripada demo lah akan melahirkan anak yang hebat. Lihat saja Siti Aminah. Walaupun dia dilahirkan, dia dibesar hidup dalam suasana jahiliah, tetapi dia tidak pernah dinodai. Dia tidak pernah disentuh. Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala kawal dia. Allah Ta'ala tadbir dia. Walaupun dalam suasana masyarakat jahiliah. Bapa Allah Ta'ala jaga dia? Kerana Allah Ta'ala nak jadikan manusia ini sebagai seorang isteri dan akan menjadi seorang ibu kepada manusia agung. Apa ibarat dan isyarat? Nak royak kita, kalau mu nak melahirkan anak sehebat macam demikian, mesti mari daripada ibu yang hebat. Walaupun zaman jahiliah orang Tino jadi baria dagangnya. Walaupun zaman jahiliah orang Tino makan ni orang. Walaupun zaman jahiliah orang Tino ni jadi Gabriel nak sebut. Sebutlah sendiri. Al-maklum belaka. Bahasa mudahnya nak ayat bui. Tak ada nilai satu sen di waktu itu. Memang barang dagangan. Nak ayat bui. Tapi bila Nabi dilahirkan, Nabi naikkan martabat orang perempuan. Mung ni ada nilai, Nabi kata. Bukan sahaja Allah Ta'ala buat mu sebagai manusia perempuan.
Allah Ta'ala tinggikan martabat orang perempuan. Mu adalah permata yang cukup bernilai. Tak boleh nak sebut berapa juta, bilion, tak boleh nak sebut, sehingga tak ternilai. Oleh kerana mu adalah manusia yang permata yang bernilai, sebab itu mu kena buku. Mu kena buku. Jangan semudah-mudah orang tengok. Permata yang maha kedamah, dia boboh dalam makuk, tutup buku dengan kapah, boboh kain kuning pula, kunci dalam mari, sing dengan senapai patuh jaga luar. Masuk dalam tanya toke, ada mata hak maha toke? Toke tengok atas bawah, jenis muka ada pitih ke tak ada? Kalau jenis muka ada pitih, baru toke tu buka mari. Boleh pegang? Toke kepik. Nampak? Pasal nilai permata ini cukup tinggi nilainya. Bukan sebarangnya orang boleh pegang. Dan bukan sebarangan orang boleh tengok. Pong tobik kaki 5. Permata Gurkha 3 butir 5 ya. Kecek boleh peri 2 butir pula. Puspanita yang ada depan apa? Demo permata Gurkha ke permata dalam mari. Nampak? Buat sambutan Maulid Rasul bagai nak rak. Nabi mertabatkan diri kita sehingga Allah Ta'ala meletakkan sedemikian. Al-jannatu tahta aqdamuha. Mulianya mu manusia yang bernama Puspanita. Aku letakkan syurga di bawah telapak kakimu. Nak rayak begitu sekali aku menyanjungmu. Tapi rupa-rupanya mu meletakkan tidak ada nilai satu sen pun. Lihat saja pakaianmu, menjolok mata, sehingga mu tidak ada nilai. Siapa dia saja boleh tengok, siapa dia saja boleh pegang, siapa dia saja boleh gurau. Mu tidak ada harga diri, mu akan kembali ke zaman jahiliah. Nampak? Orang yang nak jadi ibu, manusia yang hebat, lihat saja Siti Aminah. Walaupun di waktu itu kaki-kaki gedebel, kaki-kaki tino, al-maklum, tak kira hak siapa, dia nak pikul je. Abu Jahal, Abu Lahab, segala abu, semua sudah maklum belaka. Tetapi walaupun demikian, Allah Ta'ala pelihara manusia bernama Siti Aminah. Tak pernah disentuh dan bagai-bagai lagi. Sehingga berair mulut orang jatuh keliling Kelantan tengok. Walaupun dia hidup di zaman jahiliah, diibaratkan Siti Aminah seperti seekor ikan di lautan. Walaupun air laut masing, tetapi dia masih kental. Bapa Allah Ta'ala jaga dia. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bila mu beriman dengan aku sungguh-sungguh, aku akan waliyu, aku akan peliharamu, aku akan jagamu, aku akan tadbirmu, aku akan didikmu, dan aku segala-galanya atas dirimu. Tapi syaratmu mesti beriman dengan aku. Mana ciri-ciri manusia yang beriman? Semua raja dengan orang yang ada belaka. Nampak? Setara mana kualiti kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang Puspanita? Kalau kita kata Rasulullah suri teladan, menjadi contoh, nak ambil contoh dia, bermula dengan ibu dia tu pun kita halah dia. Nampak? Akhir sekali kita akan melahirkan anak lagu mana? Patu mula duk katalah ke anak, bahasa degil, bahasa bodoh, bahasa tak dengar kata, bahasa gotu, bahasa goni, habis bahasa kita kata. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku.
Nampak?